Guys, kita di mana ni? Halo. Cikgu Azli, kita kat mana ni? Di Kelab Golf Tanjung Mas Muar. Kelab Golf Tanjung Mas Muar. Guys, ini resident pro. Pro apa tu? Okey, saya akan bawakan kepada anda hari ini review di Kelab Golf Tanjung Mas Muar atas permintaan sahabat-sahabat dari Muar. Lid, kau tak balik kampung ke? Dia tanya. Ini kampung saya, guys. Muar Parit Koma. Parit Koma. Jadi saya dengan Abang Candu, Cikgu Azli hari ni akan main di Tanjung Mas Muar yang bukannya calang-calang, bro. Ya, dengar cerita susah. Susah Kau tengok macam mengerikan je, bro. Mengerikan. Dah lah tak nampak kolam. Kolam ada tapi tak nampak. So apa tip utama kalau nak main kat sini tu? Tegak lah. Tegak. Tegak. Main tegak. Sah orang Muar. Orang Muar cakap tegak. Orang Muar cakap tegak. Tegak tu lurus, guys. Kalau kita cakap ke atas kan. Main straight aja. Okey, kita tengok apa jadi dengan skor saya di lubang ini. Kita main petang-petang ni. Saya harap 9 lubang kita ni. Sempat sebelum hujan, insya-Allah. Jadi kita minta cikgu kita untuk menunjukkan macam mana cara nak main di lubang nombor 1 ni, guys. Alright. Okay. Shot. Ada. Good shot. Shot. Alright guys, saya mulakan dengan lubang nombor 1. Lubang nombor 1 Lubang nombor 1. Ni sama dengan hole nombor 10 okey, lubang nombor 1, guys. 100 di skor card ni 159. Tapi tadi saya dipahamkan 164. Saya teropong lebih kurang 164. Main 16 ni saya rasa okey lah. So apa yang berlaku kat sini adalah par 3 hingga 14, kan. 164 depan ada kolam. Sebelah belakang green ada longkang lagi, guys. Jadi nak main di sini memang perlu sangat cost management yang baik lah. So katanya kalau bola tak hilang pun kira dah satu pencapaian cemerlang di sini. Jadi kita tengok green nampak dari sini. Sebelah kiri ada bunker, sebelah depan pun ada bunker, depan ada kolam. Ada yellow stick kat situ. Jadi saya gunakan 6 iron, guys. Boleh tak saya landingkan bola dengan baik? 6 iron. Dapat tepi-tepi green. Kalau dapat on, alhamdulillah, kan. Angin boleh tahan sepoi-sepoi bahasa. Ambil one good shot. Manis-manis satu. One good shot. Come on. Pin high. Come on, baby. Sit. Oh, tak on. Sikit lagi. Alright, guys. Ini dia kolam yang ditakuti. Kolam dia dahsyat. Kalau masuk, bola memang tak nampak. So green depan. Tengok kami torak troli, guys. Inilah dia. Ada berani. Saya punya bola masuk roll ke dalam bunker sebelah kanan green tu. So kita tengok macam mana layanan bunker terhadap saya di sini untuk pukulan sulung bunker saya, guys. Okay, guys. Ini bunker. Bunker nampak okey. Nampak pasir sempurna. Green pun ni rumput seranggun. Green rumput seranggun, guys. Di belakang green ada longkang. Longkang tu kalau masuk apa tu? Obi ke apa? Nampak macam white stick. Kalau masuk obi ya longkang tu. Alright. Kita tengok apa nasib saya dengan chip saya di sini. Alright. Saya try pukulan bunker sulung di sini. Apa rasa dia? Nampak pasir macam loose. Sedap nampak gayanya. Bukan pasir Sungai Muar ni nampak gaya ni. Saya cuba chip. Selepas daripada slope ni, saya harap dia akan run ke pin. Saya choke down. Legebu pasir ni. Dia kena sempurna. Tidak tak naik ni. Kami lihat one. Good chip. Yes. Okey, selamat. Salam pengenalan dari bunker di Muar. Tengok ride dia. Comel, guys. Alright. Lama tak jumpa kelab macam ni, guys. Main di sini rasa macam main di old club. Itu dia. Alright, guys. Part 4 par. Sedikit uphill. Katanya tak begitu berdrop di sini. Lebih kurang kiri kanan lubang je kalau drop dia macam ni, kan. Green dia agak berat sikit. Jadi kita main, kita gayakan apa yang patut, guys. Kita main di green yang berat, kita gaya berat. Kalau main di green yang ringan, kita kena gaya ringan, menari salsa. So ini kena menari zapin nampaknya. Saya akan part masuk, insya-Allah. Kau doakanlah
Lebih seorang kasi ambil kanan lip saja. Saya harap dapat putt dengan baik, dek. One good putt. Yes. Good putt. Yalah. Oh, kat situ dia ke sana pula. Alamak, bogey Alright. Bogey yang manis juga. Okay. Manis.